Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat-sahabat haji dan hajah, juga sahabat-sahabat yang berada bersama dengan kita daripada Malaysia, ataupun sahabat-sahabat kita yang telah pun berada di bumi Madinah, juga sahabat-sahabat yang para jemaah trading yang berada di Hotel Lee Meridian, di Hotel Dar Al-Iman di Madinah, di Meridian di Mekah, dan di hotel secara live di Hotel Amjad Al-Jazirah, sama ada berada di alam maya ataupun di alam nyata ataupun di alam roh, alam kubur tak dapat lah. Alhamdulillah wa marhaban bikum pada semua sahabat-sahabat kita ucapkan. Dan beberapa hari ini kita tak sempat untuk nak berkuliah atas beberapa kekangan. Yang pertama saya ke Madinah, kemudian sekarang kebetulan hari Jumaat memang kita kosongkan untuk kita lebih dapat pergi awal ke masjid. Dan juga beberapa sahabat kita yang berada di Hotel Sofa panjang umur dengan bayan, subhanallah. Dan semua sahabat-sahabat kita di mana sahaja kalian berada, mudah-mudahan kalian sebagaimana disebut oleh Nabi Musa, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah jadikan aku sentiasa diberkati di mana saja tempat aku berada. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah menja'alna, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita mubarakan, diberkati aina ma kunna, di mana sahaja tempat kita berada. Lebih-lebih lagi kita masih lagi berada di bumi yang penuh barakah ini. Dan barakah tempat ini kerana Allah yang sebut, inna awwalu baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah al-mubarakah. Rumah Allah pertama dibina untuk manusia adalah Bakkah, iaitu Kaabah itu sendiri, dan juga Masjidil Haramnya dan kawasan sekitarnya mubarakah, yang mana tempat ini tempat yang memberikan keberkatan. Yang menjadikan tempat ini berkat bukan tempat, tapi Allah. Batu yang kita baca dalam tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Keberkatan ini dia main daripada Allah. Batu bila nak pohon keberkatan, kita pohon keberkatan daripada Allah, dan Allah berikan keberkatan itu pada orang, pada tempat dan pada masanya. Alhamdulillah kita berada juga pada tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, waktu yang barakah. Yang pertama pagi, yang keduanya waktu duha. Waktu duha ni sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata setiap anggota badan ini ada pahala sedekah. Anggota badan kita ni ada pahala sedekah. Tangan ada pahala sedekah, mata ada pahala sedekah, telinga ada pahala sedekah. Semua anggota kita ni bila digunakan pada ibadat, maka dia dapat pahala sedekah. Kalau orang yang mungkin dia menolong bersedekah, dia dapat pahala tangan. Orang yang melihat mana yang baik dapat pahala mata, pahala sedekah pada mata. Tapi bagaimana kita nak dapatkan keseluruhan anggota badan kita ni pahala sedekah? Dengan satu ibadat, ibadat itu dinamakan solat duha. Sebab tu siapa yang solat duha 2 rakaat, maka dia telah menyempurnakan sedekah pada seluruh tubuh badannya. Baik, begitulah cantiknya aturan yang Allah aturkan untuk hamba-hamba dia. Baik, kemudian sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita nak cerita tentang satu topik
kebetulan kita adalah saya tunjukkan yang pertama tajuk ini kepada kita-kita, kami-kami yang duduk di Mekah yang akan bergerak pergi ke Madinah. Ada yang telah pun bergerak pergi ke Madinah, bahkan ada yang dah pergi ke Madinah, bahkan dah pun pulang balik ke Malaysia semalam, 2 hari lepas, juga pada hari ini dan pada esok lusa. Akan ada sahabat-sahabat kita yang berhaji bersama-sama dengan kita, mula perlahan-lahan bergerak meninggalkan Mekah pergi ke Madinah, dan akhirnya mereka akan pulang ke kampung halaman tanah air masing-masing. Baik, cuma kita yang masih lagi berada di sini, kabarnya kita akan berada sehingga tarikh yang kita telah tentukan. Jadi jemu ke belum? Jemu. Ada tak tahu apa dah bukan? Alhamdulillah dah mabuk kubis. Okay. Semua dah mabuk kubis dah. Kita dah tak tahu dah nak makan. Dah tak tahu nak makan apa, dah tak tahu nak buat apa lagi dah, sebab dah terlalu lama. Sebab itu Nabi SAW, kisah Abdullah bin Mas'ud. Jadi anak murid dia ada meramai anak murid. Satu hari ni anak muda, saya baca dalam kitab yang bertajuk Rasulul Muallim. Rasul ni sebagai seorang guru. Jadi ada satu hadis cerita sahabat ni dia pergi belajar di rumah Ibnu Mas'ud. Bila sampai, dia pun tak bagi salam, dia pun tunggu saja kat depan rumah sampai Ibnu Mas'ud buka pintu. Bila dia buka pintu tu menunjukkan kuliah akan ada lah. Jadi tunggu lama tak buka. Ada sahabat yang pergi ke rumah Ibnu Mas'ud yang ada urusan, dia terus masuk. Jadi pelajar-pelajar ni salah pada sahabat ni, minta tolong sampaikan, anak murid dah sampai kat depan pintu. Jadi duduk sekejap, Ibnu Mas'ud pun keluar. Dia kata, aku sengaja tak nak keluar kerana kami yang belajar dengan Nabi SAW, Nabi ni dia ada waktu yang dia akan rehat. Dia tak ajar secara terus menerus supaya tidak ada perasaan al-malal. Malal ni rasa bosan ataupun jemu. Begitu juga dengan kuliah kita ni, kita tak buat sepenuh masa. Ada waktu yang kita buat, ada waktu yang kita tak buat supaya tidak rasa jemu. Dan dalam Islam pun, Islam tak bagi kita ni terlalu melampau. Inna dina yusrun falan yashaddad dina ahadun illa ghalaba. Agama ni mudah, jangan disesahkan. Nescaya kamu akan kalah, kita tak akan mampu. Ada sahabat Nabi SAW masuk satu malam ni dalam masjid. Masuk-masuk dia terlanggar satu tali. Tali ni Nabi tanya Anas. Anas ni kadang Nabi, Anas, tali siapa ni? Nabi kata, Anas kata, tali ni tali Zainab, isteri Nabi. Apa dia buat dengan tali ni? Tali ni dia buat sebab dia nak bergantung, nak berdiri sepanjang malam beribadat. Maka dia ikat tangan dia pada tali tersebut. Nabi marah. Nabi kata, aku juga bangun malam, aku tidur, aku juga berpuasa, aku berbuka, maka aku pelbagai. Setiap orang ni ada hak-hak dia, tunaikan hak yang Allah tentukan. Pada waktu yang sama, kita ambil al-ikhtisad fil amal, bersederhana di dalam amalan dengan tidak melampau-lampau dan tidak pula kurang. Baik, jadi insya-Allah semua kita akan bergerak pergi ke Madinah, dan kita ambil tajuk dan topik kita pada hari ini daripada Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Agak-agak kalau kita cerita tajuk dari Mekah ke Madinah ni, nak cerita apa ni? Nak cerita apa? Kalau tajuk macam tu lah, dari Mekah ke Madinah. Saya kira ni producer filem ni boleh buat tajuk drama ni. Dari Mekah ke Madinah. Hijrah. Ya, pandai. Cerita tentang hijrah. Pasal apa kita nak cerita pasal hijrah? Siapa boleh tahu? Agak-agak pasal apa lah Ustaz pilih tajuk ni hari ni nak dibincangkan? Pasal apa? Pasal? Siapan apa? Siapan kita. Siapan nak hijrah. Siapan kita nak berhijrah. Perubahan. Okey, yang pertama, asas hijrah adalah perubahan. So kita nak perubahan tu tadi. Baik, yang kedua, bukanlah tiada kaitan pun dengan detik-detik ataupun yang orang di Malaysia akan sambut Ma'al Hijrah tu. Peristiwa Ma'al Hijrah kan kat Malaysia orang akan sambut. Bila orang akan sambut Ma'al Hijrah? Satu Muharram. Kenapa dia orang sambut satu Muharram? Tahun baru. Apa kaitan hijrah ni tahun baru? Okay, sila jawab.
Sebab takwim Islam, takwim Islam besok. Maksudnya hijrah tu berlaku bulan Muharram lah. Betul kan? Tak. Okay. Sebenarnya hijrah tidak berlaku pun pada bulan Muharram. Dan kita yang menyambut hijrah pada bulan Muharram ni pada tarikh bukanlah benda tu mungkin orang cakap alah ustaz benda kecil pun isu. Bukanlah saya nak jadikan topik polemik perbincangan, tapi nak memperbetulkan persepsi kita dan apa yang kita faham. Hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram, tetapi hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal. Okay, hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal dan tidak pun pada bulan Muharram. Tapi kenapa pada bulan Muharram ni disambutnya hijrah? Dan adakah bulan Muharram itu adalah bulan 1 permulaan masuk ke tahun yang baru? Ya, tetapi bukan Nabi SAW yang menentukan. Ketika zaman Nabi SAW ni tidak ditentukan, melainkan ditentukan pada tahun dengan hanya ditentukan pada peristiwa-peristiwa yang tertentu. Kemudian ketika zaman Umar Al-Khattab, baru Umar Al-Khattab tentukan, Umar panggil para sahabat, kita nak kalender ni, kita nak mulakan kalender daripada peristiwa hijrah supaya dapat dijadikan sebagai asas. Jadi bincang minta pandangan di kalangan para sahabat. Ada yang bagi kita buat bulan Zulhijjah lah bulan 1, ada yang bagi bulan Ramadan cadangan. Akhirnya dipilih bulan Muharram sebagai bulan 1, dan bukanlah bermaksud hijrah berlaku pada bulan Muharram. Baik, tapi asas yang kita nak cerita di sini, yang pertama, kita ni yang duduk di Mekah, kita nak bergerak pergi ke Madinah. Pergerakan kita ni seboleh-bolehnya bukan sekadar pergerakan biasa, tapi kita nak ambil sesuatu benda, buah tangan yang kita boleh jadikan pegangan kita, ataupun turning point dalam kehidupan kita yang akan ubah hidup kita ni selepas kita keluar daripada bumi Mekah. Kerana kita bukan saja-saja main, tapi kita main untuk ubah diri kita. Kalau siapa ingat kuliah kita sebelum ini, kita ceritakan, maka tawaf wada' tu tadi ataupun haji ni bukanlah penamat, benda terakhir dalam ibadat, ataupun kita dah capai ke peringkat yang tertinggi pada ibadat pasal kita dah buat haji. Tidak. Sebenarnya haji ini adalah permulaan langkah kaki kita ke akhirat. Seumpama satu kehidupan baru, orang yang telah pun dibersihkan, maka dia sekarang ini berada pada fasa hijrah dalam hidup. So yang inilah yang kita nak ambil dan kita nak relatekan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Alam kita dah duduk kat sini. Baik, maka kita nak mulakan, iaitu kisah hijrah daripada Mekah ke Madinah ini. Kita nak refleksi kepada diri dan kita nak selitkan bersama adalah apa yang telah berlaku kepada diri Nabi SAW. Berapa lama Nabi duduk dekat Mekah ni? Nabi duduk di Mekah berapa lama sebelum dia berhijrah? 55. Nabi duduk kat Mekah ni berapa lama sebelum dia berhijrah? 55. Cakap. Ada lagi jawapan yang lain? Ada lagi jawapan yang lain? 53. Nah, berapa tahun dia duduk kat Mekah? Okey, Ashabul Shimal. Berapa tahun dia duduk kat Mekah? Berapa tahun? Tahu? 53. Apa? Kalau kena ingat ni kata cinta kat Nabi. Nanti pagi besok tuan-tuan dengar, kita ada live tapi daripada Madinah. Pagi besok kita ada live daripada Madinah. Tajuknya, kalau cinta katakan cinta. Baik, tajuknya. Tapi pagi besok di Madinah lah, bukan kat sini. Pagi besok saya akan berkuliah di Madinah. Petang nanti habis kuliah dekat Maldives, saya akan pergi ke Madinah. Tajuk dia, kalau cinta katakan cinta. Tapi sebelum nak cerita topik itu, kalau dah betul cinta ni, berapa tahun ni Nabi duduk kat Mekah ni, hampa dengan apa cerita Piramli yang 30 tu apa bang? Dua hubungan. Tu apa ingat? Baik, Piramli mati umur berapa pun ingat. Okey, baik. Tajuk cerita Piramli pun boleh ingat. Nama lagu pun boleh ingat. Tapi bila tanya Pak cerita pasal Nabi ni, kita tak ingat. Nampak sangat kita tak concern. Sebab tu yang saya letak tajuk, kalau cinta katakan cinta. Cinta ini perlu dibuktikan. Salah satu tanda cinta ni concern kita pada benda yang dicintai.
Orang rumah kita mau tak marah, kita lupa tarikh lahir dia. Okey, baik. Lupa anniversary dia. Kata sayang, tapi anniversary tak ingat. Kata sayang, tapi tarikh lahir isteri tak ingat. Macam seolah-olah kita tak appreciate. So macam tu lah juga kita ni. Kalau ditanya soalan, berapa tahun Nabi duduk di Mekah? 10 tahun. 13 tahun. Di Mekah 10 Di Mekah 53. Di Mekah 10, di Madinah 10, Mekah berapa? 53. Ya, okey, orang jawab 53. Orang 13. Okey, orang perempuan sepakat 13. Oh, perempuan ni bagus, sepakat. Orang lelaki tak sepakat. Ada 53, ada 10, ada 13. Di Mekah, Madinah Di Madinah 10, di Mekah. Ada contoh dari Mekah ni. 13 kan? Okey, baik. So betul jawapan 13 ni. Okey, jawapan dia adalah salah. Nabi berada di Mekah 40 tambah 13 berapa? 53. Okey, 53. 53 tahun. Okey, 53. Berapa tahun Nabi berdakwah? Baru 13. Okey, so kalau ditanya berapa tahun, ni kalau ambil periksa ni apa kafir belakang ni. Okey. So berapa tahun Nabi berdakwah? 13 tahun. Okey, 13 tahun. Berapa tahun jumlah keseluruhan? Maka 53 lah. 40 iaitu sebelum diangkat menjadi rasul dan selepas menjadi rasul. Baik. Dan 10 tahun berada di Madinah. Okey, itu satu. Maka apa yang berlaku pada waktu tersebut? Umat Islam ni berhadapan dengan penyiksaan fizikal dan mental, tekanan jiwa daripada kaum Quraisy. Baik, dan pada waktu yang sama, waktu tu apa yang berlaku antaranya? Para sahabat ada yang diseksa. So umpama siapa dia sahabat yang diseksa waktu tu? Bilal. Okey, lain daripada Bilal. Sumayyah kena apa? Sumayyah kena sula. Mati dia, sula daripada bawah tembus naik ke atas. Baik, Nabi SAW dan Abu Bakar hanya dapat melihat daripada jauh. Dan disebut pada mereka, Sabran ya ali Yasir, inna maw'idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah syurga. Yasir sendiri pun sama juga, dirodok daripada bawah tembus ke atas kepala dia. Mati dua orang ni, syahid pertama di dalam Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas solat kat depan Kaabah tu, ketika dia tengah rukuk, dia ambil tulang unta, dipukul pada bahagian kepala dia, mengalir darah. Darah pertama mengalir di dalam Islam, darah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dia lagi? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dipukul sampai cedera parah. Kenapa? Kerana membacakan ayat Al-Quran kat atas Bukit Safa. Bukit Safa tu dia pergi baca ayat Al-Quran, pergi baca di depan parlimen Quraisy, dipukul oleh Abu Jahal pada waktu tersebut. Siapa dia lagi? Iaitu ya Ammar, anak kepada Sumayyah dan juga Yasir. Dicucuk paha dia dengan besi yang panas, dicucuk pada paha dia. Dan ketika cucuk itulah mereka kata dekat dia, cepat cakap engkau keluar daripada agama Muhammad. Last kali dia terpaksa mengucapkan aku keluar daripada agama Muhammad, barulah dilepaskan. Pergi jumpa Nabi SAW dalam keadaan menangis. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah keluar daripada Islam. Nabi kata, macam mana dengan hati? Dia kata, hati tetap yakin. Zinirah Ar-Rumiyah, apa yang berlaku kepada dia? Dia diheret pergi kat tengah padang pasir. Setelah diheret pergi kat tengah padang pasir ni, apa dia orang buat? Dia orang ambil dua batang kayu, cap, pergi cucuk kedua belah mata dia tu. Buta dua belah mata. Dah buta, diejek pula padan muka engkau kerana engkau memilih agama lain daripada agama nenek moyang. Apa jawab Zinirah Ar-Rumiyah? Rabbi qadirun ala raddi basari, Tuhanku akan mengembalikan semula mata aku. Dan pelbagai lagi lah perkara-perkara yang berlaku ketika zaman tersebut. Baik, maka mereka ni satu hari, kalau siapa yang baca hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, tajuk bab sabar, cerita para sahabat, apa mereka buat? Satu hari ni para sahabat ni, mereka dah tak tahan dah ni tengok geng-geng orang Islam ni dibuli, diazab, diseksa, dihina, macam-macam benda. Waktu Nabi SAW pergi dekat Kaabah, dekat tempat lepak mereka ni, antara agak-agak kat mana tempat lepak. Tuan-tuan masuk pergi dekat Makkah tu, cuba duduk diam sekejap, cuba bayangkan apa yang berlaku di zaman dahulu di kawasan tu. Darah para sahabat berlaku di situ. Baik, dan pelbagai peristiwa. Kalau saya duduk kat situ, ada mana beberapa benda. Duduk dekat Kaabah, ada beberapa peristiwa. Yang pertama, kita membayangkan
Nabi SAW tiap-tiap hari dia masuk daripada, siapa perasan bila dia pusing kat masjid ni, dia nampak pintu Nabi. Perasan tak? Pintu Nabi. Jumpa? Siapa jumpa? Tak jumpa? Salam. Bukan Babu Salam satu. Tempat masuk juga. Ada satu lagi. Umrah. Nabi Gate. Dan apa dia, tempat sa'i tu kan. Ada satu pintu. Sebab tu saya kata, kita nak bawa tak boleh, sebab jumlah kita ni dulu-dulu boleh kita bawa jemaah pusing masjid, kita tunjuk. Sekarang berkumpul ramai-ramai, hidup cerita macam tu memang dia akan halau lah. Kalau bawa mic ni dia melampas mic waktu tu juga. So dia tak izinkan. Tak boleh bawa bendera. Kawasan depan masjid tu bawa bendera tak boleh, bawa mic tak boleh. Berjalan berkumpulan berhenti macam tu tak boleh juga. Okay, so susah kita nak cerita. So tuan-tuan try lah orang tengok pintu-pintu tu, cuba hafal setiap nama pintu tu. Kalau tak boleh hafal pun at least tengok. Dan apa cerita, pada setiap pintu ada cerita dia. So setiap pintu di Masjidil Haram ni ada cerita dia. Di antaranya pintu masuk tu pintu Nabi tu. Kerana dia keluar daripada rumah dia terus masuk ke situ. Nabi masuk. Bila Nabi SAW masuk, apa mula-mula Nabi buat? Ucup Hajarul Aswad, kemudian tawaf. Okay, tawaf 7 pusingan. Kemudian apa dia buat? Dia akan pergi membacakan Al-Quran pada orang-orang Quraisy yang duduk lepak kat situ. Baik, maka dia baca, waktu Nabi baca Al-Quran tu, apa yang mereka buat? Sebahagian daripada mereka ni letak jari dekat telinga, tak mau dengar. Sebahagian daripada mereka akan berpaling, tinggalkan. Sebahagian daripada mereka ni, mereka akan kata, mai pula Abu Jahal, apa dia buat? Wallahu fi. Dia kata bising. bising. Jangan bagi Muhammad cakap. Dia hasut orang. Tinggalkan dia, biarkan dia bercakap seorang-seorang. Ini orang gila, ini ahli sihir, itu ini. Macam-macam lah yang mereka kutuk dan cerca Nabi SAW. Siapa yang baca surah Al-Alaq? Sebab tu sungguh, bila tuan-tuan belajar sirah, tuan-tuan baca Al-Quran, cerita asbabun nuzul, tambah lagi pula dengan hadis, kita akan dapat bayangan yang luar biasa. Surah Al-Alaq, walaupun surah Al-Alaq ni turun kat mana turun? Kat atas Jabal Nur, kita tepi yang itu. Baik, tapi turun 5 ayat. Baki ayat yang lain turun di Mekah. Di antara salah satu ayat ni cerita, waktu satu hari ni Nabi SAW pergi solat dekat Kaabah. Waktu Nabi tengah solat tu, Abu Jahal dia duduk sembang di belakang ni dengan geng-geng dia. Dia kata sampai tengok Muhammad. Dia pun capak dia, Abu Jahal, hang handalkan, hang kata hang terror, hang kata hang kuat, hang nak buat apa dekat Muhammad? Dia kata sampai tengok, aku nak pergi pijak kepala dia, aku nak pergi bunuh dia, aku nak pergi tikam dia, aku nak pergi buat, aku nak pergi cekik dia. Dia nak pergi cekik Nabi waktu Nabi tengah solat depan Kaabah tu. So dia main nak cekik Nabi ni. Dan apa berlaku? Waktu tu dia main nak cekik, waktu dia hampir-hampir dekat dengan Nabi SAW, Allah tunjukkan pada dia iaitu api panas, api yang sedang marak, sedang naik, sehingga kan dia terhundur ke belakang. Dan dia, muka dia yang pucat lesi, ketakutan. Kemudian terus belah orang tengok dia pun pelik. Pasal puan tiba-tiba tadi kata berani sangat, tiba-tiba dia lari. Dia sendiri yang kata tengok apa yang aku nak buat pada Muhammad. Tiba-tiba dia tak mampu nak buat apa. Allah turunkan ayat. Apa yang hafal surah Al-Alaq. Ara'aital ladzi buka Iqra' ada ayat kat situ. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa alam ya'lam ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin qati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau tuan-tuan faham bahasa Arab senang. Allah kata, hampa nak tengok tak? Apa tahu tak? Orang hak suka larang orang. Baik, hampa pernah tengok tak orang yang suka ganggu orang, orang yang suka larang orang, orang yang suka cegah orang, orang yang suka kacau orang. Kacau siapa ni? Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia tengah solat. Penyakit jahat suka kacau orang tengah solat. Saya dulu pun waktu kata 1, darjah 5, darjah 6. Waktu suruh pergi surau semayang tarawih bulan puasa. Jadi dah budak-budak sebab tu kita bila suruh budak-budak duduk belakang, memang macam-macam aktiviti dia buat. Orang tua-tua solat,
Saya pakat dengan kawan saya kata kita solat. Jadi kita tengok mana-mana Pak Haji yang main masjid, dia pakai kain pelekat, dia tak pakai seluar dalam. Okay, so time sujud tu kita angkat kepala, kita tengok siapa yang tak pakai seluar dalam, kita pergi jentik. Saya kepala. So kita duduk sujud, orang sujud je kita angkat kepala tengok. Siapa buat pergi jentik. Ting, jentik. Lepas jentik je turun sujud. Aduh, dengar bunyi. Lepas tu dengar bunyi kat sana pula. Aduh. Hari pertama lepas. Tapi esok lusa tu, hari malam tu saya jentik. Selepas saya jentik saja tak sempat saya nak turun sujud, makan penampar daripada belakang, kelopang kena. Rupanya Bilal dia tunggu kat belakang pintu, belakang tu. Orang tua ni dia pun mesyuarat. Dia suruh buat siasatan, kita kena cek budak mana duk jentik telur kita mana-mana. Kali kena tangkap, saya yang kena penampar sekali. Punca ke duk ganggu solat. Bawa saya pergi jumpa bapak saya haramkan saya daripada solat kat belakang. Bermulalah saya solat di saf nombor 1 di depan. Start daripada tingkatan 5, darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, sampailah hari ni kalau saya pergi masjid pun mesti saya akan duduk soal depan. Bapak saya paksa, bapak saya duduk soal nombor 2, saya duduk kat depan. Sebab apa? Sebab dia tak bagi saya pergi jalan merata macam tu. Kita lakukan. Baik, sezaman dulu pun tapi lebih dahsyat lagi daripada tu. Allah kata, nak tak aku tunjukkan siapa orang yang suka larang orang solat? Siapa dia? Oh, yang abdan iza solat, seorang hamba ketika dia tengah solat. Dan orang yang dia larang tadi tu, dia cegah tadi tu, tahu tak orang tu dia mengajak orang kepada kebaikan? Orang yang mengajak orang pada kebaikan, yang mencegah daripada kemungkaran, dia tahu tak perbuatan dia duk ganggu tu, Allah mengetahui akan perbuatan dia. Ingat, kalau dia tak berhenti perbuatan jahat dia tu, nanti di hari akhirat Allah akan sentak dia daripada ubun-ubun kepala. Panggillah kumpulan dia yang dia nak panggil, kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ada yang mengatakan Abu Jahal pada waktu tersebut Allah perlihatkan muka malaikat Zabaniyah sehingga dia terkejut dan takut. Itu nak cerita jahatnya mereka pada waktu tersebut. Baik, next lagi. Bila duduk kat depan Kaabah tu, apa yang kita bayang pada waktu tu? Saya duduk terbayang satu hadis cerita tentang Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa dia Hamzah ni? Pak saudara Nabi. Apa berlaku kepada Hamzah? Waktu Nabi SAW tengah solat, apa mereka buat? Mereka pergi ambil ni najis unta ni, perut unta pituang kat atas kepala Nabi. Nabi tengah solat kat depan Kaabah, dia boleh pergi ambil najis unta pituang kat atas kepala Nabi. Fatimah binti Khattab, anak Nabi SAW ni datang dengan menangis, buang kotoran yang ada kat belakang Nabi. Waktu tu ada seorang hamba kepada salah seorang pembesar Arab yang melihat kejadian tu tadi. Apa dia buat? Maka dia pergi panggil Hamzah. Dia pergi beritahu dekat pakcik Hamzah. Dia kata, pakcik Hamzah, tahu tak apa berlaku dekat Kaabah lah ni? Tu geng-geng Mekah ni, dia pergi buang najis unta kat atas kepala anak saudara yang kau sayangi ni. Hamzah ni dia sayang dekat Nabi. Dia belum Islam tapi dia sayang. Dia dengar saja Nabi diganggu macam tu, dia rasa sakit hati sangat. Dia belum Islam pun. Dia berlari dengan cara dia bawa panah. Dia berlari dengan bawa panah tu tadi. Dia berlari dan dia pergi lompat kat tengah-tengah orang musyrikin Mekah ramai-ramai. Aku isytiharkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku masuk Islam. Siapa berani lawan aku? Dia cabak mereka semua sehingga mereka jadi takut. Mereka jadi takut pada waktu tersebut pasal Hamzah dah masuk Islam. Okay, so berlakulah episod Hamzah masuk Islam, Ja'far bin Abi Talib masuk Islam. Punca kerana gangguan-gangguan tu tadi. Tu berlaku dekat situ. Bila duduk saja dekat situ juga mengingatkan saya satu hadis yang lain. Hadis Nabi SAW ketika panas. Contohnya macam waktu petang, waktu pagi, matahari datang sebelah sini, maka sebelah sini akan jadi teduh. So apa Nabi buat? Nabi SAW dia ambil kain yang dia selempangkan dekat badan dia tu, digulungkan kain, dibuat bantal, Nabi berbaring dekat tepi Kaabah. Baik, so kalau siapa yang tidur kat dalam kawasan Masjidil Haram, depan Kaabah tu, tuan-tuan jangan duk rasa apa dia ni tidur kat masjid. Nabi pun pernah tidur kat situ. Nabi tidur, apa berlaku? Jadi waktu Nabi tidur ni lah sahabat main. Sahabat tu tengok Nabi macam relax, cool, tak ada buat apa-apa. Apa kata mereka kat Nabi? Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, wahai Rasulullah, tak inginkah kau nak berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan kami?
Tak ingin kata memohon pertolongan pada Allah supaya Allah tolong kami. Kami dah tak larat sangat-sangat dah. Mereka dah sampai ke satu tahap tu, orang kata pun dah jadi down sangat-sangat. Pasal nak solat tak boleh, nak beribadat tak boleh, semuanya kena dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Barang tak boleh beli, pi nak beli barang, okey. Tengok, tahu kata orang Islam tak nak jual, ataupun dinaikkan harga sampai harga yang amat tinggi. Akhirnya mereka jadi tertekan. Dan Nabi SAW katakan pada mereka, kamu tahu tak apa yang pernah berlaku di zaman dahulu? Ada orang yang lebih dahsyat lagi daripada kamu. Mereka diuji dengan ujian yang besar. Ada di antara mereka yang diletakkan gergaji di tengah kepalanya, digergajikan kepala mereka sehingga mereka terbelah dua badannya. Berlaku sebelum umat, bukan umat Nabi SAW, umat yang sebelumnya. Siapa tahu kisah orang yang dibelah badan, terbelah dua dalam sejarah dunia? Tahu? Tak nak tahu? Tak nak tahu. Sebab tu saya kata balik ni ambillah semangat daripada Mekah. Belajarlah tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kalau sibuk sangat pun bacalah terjemahan Al-Quran. Nescaya tuan-tuan akan bertemu dengan satu kisah dalam Al-Quran, kisah Ashabul Ukhdud. Pernah dengar tak? Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Tak pernah dengar? Siap ke apa? Okay. Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Dalam surah Al-Buruj. Dan kita kena gabungkan dengan hadis. Sebab tu okeylah belajar Al-Quran, tak belajar hadis. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dia bawa kisah seorang anak muda. Ada seorang raja. Panjang saya cerita ni. Oh, tak masuk poin pertama. Tapi nak cerita juga, nak cerita suasana Mekah ni. Raja ni hidup di zaman dulu ni, ribu tahun di dulu ni, sebelum Nabi SAW lagi. Raja ni dia ada ahli sihir. Ahli sihir dia dah tua dah. Tuan-tuan tahu kita orang Islam ni tak concern dengan Al-Quran. Kita tak peduli tentang cerita daripada Al-Quran. Orang Barat pula peduli. Tuan-tuan pernah tengok tak? Siapa suka tengok filem-filem orang putih? Suka? Suka tengok? Cerita Merlin pernah tengok? Merlin, tahu kan? Merlin. Pernah tengok? Okey, Merlin. Cerita Merlin, cerita Mak Saleh. Cerita Merlin ni cerita kisah ahli sihir. Cerita Merlin ni dia ambil, dia adaptasi daripada kisah Ashabul Ukhdud. Baik, pernah dengar tak kisah cerita Mak Saleh juga, cerita Lord of the Ring. Lain lagi, ada satu lagi. Bukan Juliet, apa? Juliet dengan apa? Bukan Juliet, bukan Romeo and Juliet, itu lain. Juliet dengan apa? Dia cerita Talut dengan Jalut. Dalam Al-Quran ada kisah Talut dan Jalut. Mak Saleh buat cerita atau buat filem. Mak Saleh buat filem Armageddon. Tu cerita yang main. Tu cerita yang main daripada cerita kita. Cerita Nuh, Nabi Nuh pun dia buat. Walaupun dia bermasuk reka tabah dan pembohong ni. Tapi poinnya kita dah buat lagi tak habis-habis. Cerita orang kaya, anak-anak apa namanya, cerita office orang kaya dengan orang miskin bercinta. Sedangkan orang lain dah pergi jauh. Tapi dalam hadis diceritakan tentang kisah seorang raja ada ahli sihir. Ahli sihir dia dah tua dah, dan dia kata dia perlu cari pengganti. Maka dicari seorang anak muda. Anak muda ni dia ulang alik pergi kisah rahib yang mengada anak muda ni. Rahib itu telah ditangkap. Dialah yang dibelah, badan dia terbelah jadi dua. Ada orang yang disikat, Nabi kata disikat dengan sikat besi. Ditarik sikat besi itu pada tubuh badan dia sehingga hancur, keluar tulang belulang dia. Di zaman dahulu ada yang dibakar. Kisah Ashabul Ukhdud, 70,000 orang dibakar di dalam lubang api. Maka Nabi kata, adapun kamu ni gopoh sangat, belum lagi masa dia. Nanti kamu akan dapat lihat bagaimana Allah jadikan amannya tempat ini setelah Islam itu telah bertapak, sehingga seorang yang pergi ke Yaman patah balik, tak ada siapa pun yang akan ganggu dia pada waktu tersebut. Pada zaman hari ni lah kan. So maknanya kat Kaabah tu pelbagai peristiwa yang berlaku dekat Bukit Safa. So pelbagai peristiwa yang kita boleh ambil. Maka umat Islam pada peringkat awal mereka telah diseksa dengan seksaan yang amat dahsyat. So bila seksaan yang macam tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi SAW untuk berhijrah.
Dan Nabi SAW dia susun beberapa perancangan dengan penuh strategi dan juga hikmah, bukan untuk nak lari daripada bahaya, tapi nak menuju kepada satu tempat yang akan mencapai matlamat yang diinginkan, yang Allah telah tetapkan. So sekarang kita start daripada Mekah ni, masuk daripada Mekah ke Madinah. Baik, tuan-tuan boleh bayangkan malam yang gelap, satu malam yang gelap, pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, pada malam yang gelap, kemudian yang pula sunyi. Boleh bayangkan Mekah suasana sunyi. Siapa yang mai hari tu? Kita yang mai grup KT64. Siapa yang sampai KT64, kami sampai 25 Mei di bumi Mekah ini. Sampai-sampai terkejut. Saya memang terkejut sangat. Tak pernah. Saya pernah mai selepas PKP. Habis PKP terus mai waktu tu. Lengang juga, tapi di Mekah ni masih lagi ramai orang. Sibuk. Tapi waktu kita sampai 20 hari bulan hari tu, suasana sunyi, sepi, kereta tak ada kat atas jalan, orang tak nampak bersimpang siur berjalan. Kita tengok Mekah ke ni? Macam kampung biasa saja. So, ketika zaman dahulu ni lebih sunyi lah, sebab yang ada hanyalah orang Mekah. Rumah pula jauh-jauh, tidak ada pula lampu jalan, dan tiada bunyi hon macam hari ni. Sunyi, sepi. Pada waktu malam itulah Nabi SAW, satu jiwa sedang melangkah di dalam keheningan malam yang sunyi, dan langkah dia bukanlah kerana takut, tapi kerana yakin dengan janji Allah. Dan itulah malam hijrah Nabi SAW. Baik, maka Mekah pada waktu tersebut adalah satu tempat yang menyesakkan nafas orang beriman, sebagaimana apa yang kita cerita. Orang Islam duduk kat sini sesak jiwa, sesak dada kerana apa yang telah berlaku kepada mereka. 10 tahun Nabi SAW, bahkan dalam riwayat mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Lepas tu khilaf, baginda meninggal. Ada yang mengatakan Nabi wafat ketika berusia 60 tahun. Ada riwayat mengatakan 63 tahun. Kerana kiraan pada waktu tu dia orang tak mampu nak kira secara tepat anggaran 60 ke 63 tahun. So Nabi berdakwah di bumi Mekah ini selama 13 tahun. Dia berdepan dengan caci maki, penghinaan, ejek, ancaman bunuh. Orang yang masuk Islam, orang miskin yang masuk Islam diseksa. Ada orang tua dibaringkan di atas padang pasir, Bilal dan pelbagai kisah-kisah yang lain. Dan Nabi SAW pada waktu tersebut lebih kepada bersabar. Sabar, sampailah turunnya wahyu yang memerintahkan Nabi SAW untuk keluar berhijrah. Maka Nabi keluar daripada rumah. Apa yang berlaku di rumah Nabi SAW. Baik, sebelum Nabi keluar daripada rumah, maka diminta digantikan. Siapa dia? Ali kan? Tak, Ali digantikan berada di atas tempat pembaringan. Kemudian baginda pun keluar daripada rumah. Dan ayat yang masyhur surah Yasin tu kan, yang dicampakkan sehingga dia orang tak nampak Nabi keluar, itu saya kira tuan-tuan boleh baca lah kisah dia. Tapi setelah Nabi keluar, dia lalu ke Kaabah. Nabi keluar daripada rumah dia, kan rumah dia kena merentas juga Kaabah. Tuan-tuan boleh bayang daripada rumah Nabi SAW, keluar daripada rumah Khadijah, dia terus bergerak dekat dengan Babu Salam, lalu sampai dekat Kaabah. Akhirnya dia berhenti dekat Kaabah tu, berhenti berdekatan dengan Kaabah. Kemudian Nabi SAW memandang. Sebab tu yang kita cerita Imam Nawawi ketika kan tawaf wada, macam mana nak buat? Setelah dah selesai dah tawaf, kita pun berjalan keluar, kemudian toleh sekali ke belakang. Toleh sekali ke belakang untuk memandang. Dan itulah yang Nabi SAW buat. Hari ketika Nabi SAW nak meninggal bumi Mekah ini, baginda meninggalkan bumi Mekah dengan penuh rasa hibur. Apa yang Nabi SAW sebut waktu dia toleh tengok Kaabah tu. Yang inilah yang akan berlaku pada kita ni, hari ketika kita pergi buat tawaf wada. Tuan-tuan bayangkan situasi kita kena tinggalkan juga bumi Mekah ni satu hari. Tak ada siapa pun yang akan kekal di sini, melainkan dia akan balik ke tempat asalnya. Nabi keluar. Setelah keluar dalam keadaan sedih, baginda toleh ke arah Kaabah. Kemudian baginda bersabda, Wallahi demi Allah, innaki la ahabbu biladillahi ilayya. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah
engkau wahai Kaabah ni adalah negeri yang paling aku sayang. Aku sayang sungguh dekat tempat ni. Semua orang yang pernah main ke Mekah, dia akan rasa kasih dan sayang dia pada bumi Mekah ni. Walaupun kita balik nanti, kita teringin untuk nak main balik ke bumi Mekah ni. Maka begitulah ucapan Nabi. Nabi kata, sungguh aku sayang sungguh ni dekat tempat ni. Walaula anna qaumaki akhrajuni, kalaulah dia kata tidak kaum engkau wahai Mekah menghalau aku, mengeluarkan aku minki daripada Mekah ini, ma kharajtu, aku takkan keluar. Kalaulah mereka tak halau aku, tak keluarkan aku daripada bumi Mekah ni, nescaya aku takkan keluar daripada bumi ni. Menunjukkan sayangnya Nabi SAW dekat bumi Mekah. Maka baginda keluar dalam keadaan yang amat berat, tinggalkan tanah kelahiran, tapi cinta kepada Allah dan agama itu lebih besar, maka dia sanggup buat dan dia tinggalkan dengan berat hati pada waktu tersebut. Baik, maka setelah Nabi keluar dan dah toleh dah Kaabah, Nabi menghala pergi ke mana? Ke mana perginya? Lepas keluar daripada rumah, Nabi pergi ke mana? Belum lagi. Stesen pertama Nabi berhenti selepas keluar daripada rumah dia. Rumah Abu Bakar. Singgah rumah Abu Bakar. Kat mana? Mekah Tower. Okey, so boleh bayangkan tengok daripada rumah berhenti dekat Kaabah. Okey, daripada Kaabah sampai dekat Mekah Tower tu, bawah KFC, atas tu. Okey, nampak tak? KFC, Rolex, KFC sebelah kanan tu Darul Tauhid. Kat situlah tempat Nabi SAW berhenti. So di situ dulunya adanya masjid, dinamakan di situ Masjid Abu Bakar. Dan kiraan ahli-ahli pakar-pakar sejarah ni, bila dia orang buat kajian ni, mereka mengatakan di situlah tempat permulaan hijrah Nabi SAW. Okey, kat situ. So Nabi pergi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan inilah dalil yang menunjukkan Nabi SAW bukan melarikan diri. Dulu ada seorang tokoh politik, dia kata Nabi pun adalah seorang pelarian politik. Dia kata Nabi lari daripada Mekah pergi ke Madinah. So hadis ini adalah dalil yang menunjukkan ini bukan pelarian, lari kerana takut. Maka Nabi pergi jumpa dengan Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Saya bacakan terjemahan dia. Wahai Abu Bakar, Allah izinkan aku keluar. Allah izinkan aku keluar. Aku akan berhijrah. Maka Nabi ceritakan pada Abu Bakar, Allah telah memberikan keizinan untuk baginda supaya dapat keluar berhijrah. Maka pada waktu tersebut Abu Bakar menangis. Kenapa Abu Bakar menangis? Abu Bakar ni orang lain semua dah pergi ke Madinah dah, tapi Abu Bakar ni masih lagi duk tunggu apa? Dengan harapan dialah yang akan menjadi peneman Nabi SAW. Tunggu dia ni hingga dia buatkan persiapan 6 bulan sebelum berhijrah tu. Dia dah telah siapkan seekor unta untuk digunakan pada peristiwa hijrah. Maka dia pada waktu tersebut terasa gembira kerana dia dapat teman Nabi SAW. Maka mereka pun mula keluar daripada rumah. Saya ceritakan sedikitlah apa yang berlaku kat rumah Abu Bakar ni. Abu Bakar bawa duit cash money. Tuan-tuan tahu berapa cash money Abu Bakar bawa? 500 dinar. 500 dinar tu agak berapa harga kita ni? 500,000 lebih. 600,000 ke 700,000 cash money. 600 ke 700,000 bawa bersama dengan dia. Abu Bakar orang kaya, businessman. Bila dia dah keluar, bapa Abu Bakar ni nama Abu Quhafah. Abu Quhafah dia main maki hamun. Dia kata tak guna punya faham. Dia kata Asma waktu tu tak guna punya faham. Dia tinggal hampa semua, ikut Muhammad, bawa harta benda habis. Apa punya bapa lah bapa korang ni. Kemudian kata Asma, wahai atuk, dia kata tak, ayah tinggal kat kami ketulan-ketulan emas. Mana ada dia ketulan emas? Dia bawa tangan bapak dia ni buta mata. Abu Quhafah ni mata buta. Dia ambil tangan Abu Quhafah, diletakkan di atas satu bekas. Dalam bekas tu dimasukkan beberapa ketul batu dan ditutup dengan kain. Abu Quhafah pegang. Oh, dia kata kalau dia tinggal emas banyak ni, tak apalah. Okey lah, tu maknanya kau orang okey. Kat situlah dia orang ambil bab hukum bolehkah menipu. Dia panggil tipu sunat tu. Bukan tipu sunat, dia panggil at-tawriyah, perancangan ataupun tipu daya kepada musuh. So
Abu Bakar dan Umar keluar. Cerita di dalam hadis ni, cerita waktu berjalan Nabi SAW daripada Mekah menuju ke Gua Sur. Nak pergi ke Gua Sur. Gua Sur ni kat mana ni? Gua Sur tu belakang sana. Tak jauh pun. Gua Sur dengan Mekah ni tak jauh. Berapa kilometer kalau kita naik bas hari tu pun perasan tak jauh mana pun. Dalam mungkin 4 ke 5 kilometer macam itulah sampai dekat Gua Sur. Dalam perjalanan ke Gua Sur, Abu Bakar ni sekejap-sekejap jalan kat depan, sekejap-sekejap jalan kat belakang. Tentu boleh bayangkan waktu tengah gelap gelita, Abu Bakar berjalan kejap dia pergi duduk depan Nabi, kejap dia duduk belakang Nabi. Kejap dia duduk kat depan, kejap dia duduk kat belakang. Dan akhirnya Nabi tanya, "Siapa yang buat macam tu?" Abu Bakar, "Awak yang pergi duduk depan, sat belakang, sat depan, sat belakang." Abu Bakar jawab. Abu Bakar kata apa? "Aku berjalan di hadapan kerana aku bimbang ada musuh dekat depan. Aku ke belakang pula, aku bimbang ada yang mengejar kita. Dan aku tak tahu daripada mana bahaya itu akan datang, tapi aku nak lindungi engkau, wahai Rasulullah." Tentu boleh lihat bagaimana dahsyatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini dia masuk Islam waktu tersebut dia berusia 38 tahun. Beza umur dia dengan Nabi beza 2 tahun. Berkawan karib ni semenjak daripada kecil. Sahabat sungguh ni. Sahabat daripada kecil membawa sampailah ke tua. Dan dia masuk Islam ketika berusia 38 tahun. Tidaklah terlalu tua sangat. Baik, maka akhirnya dia orang pun sampai dekat Gua Sur. Gua Sur ni hari tu kita duduk kat bawah saja kan. Kita tak naik ke atas. Baik, pada waktu berada di Gua Sur, baginda berada selama 3 hari. 3 hari Nabi duduk kat situ. Gua Sur ni saya dah naik beberapa kali. Haji tahun ni tak naik. Tapi tak tahulah kalau geng ATM ajak naik juga, terpaksa naik jugalah. So far tahun ni tak naik lah. Tapi tahun-tahun sebelum ni kami naik. Naik pukul 3 pagi, subuh kat tengah jalan, sambung balik naik lagi lebih kurang sekitar 1 jam baru sampai ke atas. Okay, so ke atas dia ni, dia kena, memang kita kena climbing. Ada beberapa tempat ni nak kena memanjat. Panjat, kawasan atas kali tu ada kawasan yang lebih kurang saiz surau ni lah. Saiz surau ni. Dan guanya berada di bahagian bawah. Kalau Gua Hira pun sama, naik atas, turun tangga, masuk dalam gua. Tapi untuk Gua Sur berbeza. Kita naik kat atas gua, nak masuk gua ni ada lubang kat bawah tu. Lubang dia kalau saya berdiri, lubang tu berada paras lutut. Paras lutut saya. So maknanya saya nak kena merangkak masuk ke dalam lubang tu. Pada lubang bahagian tepi, lubang bahagian atas boleh masuk daripada atas terus masuk. Dalam tu tak boleh berdiri, hanya boleh duduk saja. Dia ada batu, seumpama ada satu batu yang terbuka dan ada ruang kat dalam tu. Ruang tu bolehlah duduk dalam 2-3 orang boleh duduk. Gua tu tidaklah besar mana. Bayangkan Nabi panjat naik ke atas tu, masuk pula kat dalam gua. Dan pada waktu tersebut, pasal pun Nabi SAW naik ke atas Jabal Sur, tak teruskan saja perjalanan. Kenapa Nabi tak terus saja perjalanan? Kalau Nabi terus, confirm lah dia orang akan dapat detect. Senang saja nak detect sebab jalan ke Madinah ni tak banyak. So Nabi transit terlebih dahulu supaya orang kafir Quraisy ni tak dapat nak detect. Dan kenapa naik bukit tinggi sangat? Itu saja tempat yang paling selamat. So apa berlaku? Iaitu ketika dunia membuka, Allah Maha menutup. Allah boleh tutup daripada pandangan manusia. Mereka duduk 3 hari dalam Gua Sur. Dan orang Mekah ni, musyrikin Mekah, dia memang dah sampai depan gua tu dah. Ketika sampai kat depan gua tu, Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, kalau lah mereka tunduk, kalau daripada atas batu ni, kami naik atas batu tu, tengok kat bawah tu kita nampak lubang, akan nampak kepala orang. Tapi pada waktu tu Abu Bakar kata apa? Kalau lah mereka tunduk, mereka pasti nampak. Mereka tunduk bawah aja mesti akan nampak." Nabi SAW dengan Abu Bakar. Dan Nabi SAW berkata dengan ayat Al-Quran yang Allah turunkan, "La taqaf wa la tahzan, innallaha la sariha. Innallaha ma'ana." Jangan takut, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah berada bersama-sama dengan kita pada waktu tersebut. Maka akhirnya Abu Bakar menjadi tenang. Nabi tak takut, Abu Bakar juga tak takut, kerana perlindungan yang Allah SWT berikan. Baik, next yang seterusnya. Berjalan lagi. Selepas 3 hari, Nabi SAW pun mula berjalan. Dan sepanjang perjalanan yang ada pada waktu tersebut adalah
tawakal, tawakal dan tawakal. Ada dua benda saja. Tawakal dengan strategi. Okey, Nabi SAW bergantung harap pada Allah, dan yang keduanya strategi yang baginda telah aturkan. Okey. So hari ini hijrah tu bukan hijrah tanpa arah, iaitu pergi ke mana-mana tempat tanpa arah. Tetapi hijrah ni adalah satu benda yang penuh dengan rancangan, pengorbanan dan tawakal. Dan itulah yang nak berlaku kepada kita, khusus yang datang buat haji. Kita semua nak berhijrah. Kita nak tinggalkan benda-benda yang tak elok. Kita dah bertaubat dah pada Allah. Kita nak ubah kehidupan kita daripada yang tak baik kepada yang lebih baik. Dan dia bukan main ikut suka. Macam mana nak balik nanti? Ikutlah mana jadi, tanpa perancangan. Tak. Sebab tu kita sebut sebelum ini, rancang ibadat kita, solat kita, apa yang nak berlaku selepas daripada haji ni perlu dirancang sekarang, seumpama kita orang yang sedang berhijrah. So, hijrah bukan lari tanpa arah, ikut kaki saja, tapi dia penuh dengan rancangan. So, apa kita punya pengajaran daripada sini? Aturkan apa yang kita rancang untuk akhirat kita. Dikira ni kita ni seumpama orang muhajirin dah ni. Kita orang yang berhijrah. Maka antaranya mereka ambil jalan berliku, bukan jalan biasa ke Madinah. Nabi sanggup mengambil jalan yang berliku. So orang yang nak merubah diri, orang yang nak berhijrah, dia pasti, dia wajib kena tempuh. Tempuh apa? Tempuh apa saja cabaran yang akan berlaku selepas benda ni. Pasti akan ada cabaran, dan mereka sanggup walaupun jalan itu adalah jalan yang berliku. Dia macam kita orang penagih dadah masuk pusat serenti, dah pulih dah, lama dah tak isap dadah, balik semula ke kampung halaman. Bila balik kampung halaman, apa berlaku? Kawan datang lagi, kata sepap, try lah sepap, aku ada barang, tak mau ke? Kita balik nanti kita akan jumpa tabiat lama pada waktu tersebut. Kekuatan dalaman lah yang perlu pada waktu itu. Maka kita akan bertemu dengan jalan yang berliku. So Nabi SAW buat beberapa persiapan. Antaranya Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar, iaitu Nabi minta dia pergi ke kota Mekah, pasang telinga dengar apa yang orang Mekah rancang. So dia jadi mata-mata. Kemudian Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni dia digelar dengan Zatun Nitaqain, perempuan yang mempunyai dua tali pinggang. Dia bawa makanan, dia pergi hantar secara rahsia, naik kat atas bukit tu secara rahsia, pergi hantar makanan selama 3 hari kepada ayah dia dan kepada Nabi SAW. Baik, so kita dapat lihat. Kemudian apa dia lagi? Abdullah bin Uraiqid menjadi penunjuk jalan. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar ni, dia bawa kambing-kambing dia ni pergi dekat tempat kawasan di bawah bukit ni, supaya kambing-kambing tadi menutup tapak-tapak kaki, supaya orang kafir Quraisy tidak dapat jejak. So di sini semua menunjukkan kerja berpasukan. Nak tak nak, siapa pun yang nak berhijrah, maka dia perlu hidup secara berjemaah. Dia tak boleh hidup seorang-seorang. Mana pergi haji kita lama tak nampak, balik-balik haji ni dia banyak beruzlah dah Ustaz. Duduk dalam rumah tak keluar, pergi bersuluk, duduk dalam hutan sedikit, tak. So kita kalau nak ubah diri, nak tak nak mesti kena hidup secara berjemaah. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi SAW. Baik, tapi sebelum tu, selepas daripada Gua Sur, ke mana tempat Nabi pergi? Siapa tahu? Dia melalui jalan Qudayd. Kalau siapa pergi ke Madinah dengan bas, dia akan nampak ada satu signboard tulis Qudayd. Dekat Qudayd tu ada satu kampung. Kampung di situ ada seorang perempuan, nama kabilah Ummu Ma'bad. Kisah Ummu Ma'bad ni satu kisah yang menarik. Nabi sampai dekat tu berapa hari perjalanan Nabi? 8 hari perjalanan. 8 hari perjalanan daripada Mekah menuju pergi ke Madinah. Ketika di dalam perjalanan tersebut, saya ringkaskan cerita, bertemu dengan satu kemah orang Arab Badui. Arab Badui Nabi tak berdakwah pun pada dia. Nabi sampai, Nabi dia tanya, mai daripada mana? Kami mai perjalanan nak pergi ke sana, ke sini, gitu ini. Nabi tak ceritakan siapa dia, diri dia ni. Tapi bila Ummu Ma'bad ni dia tengok Nabi, orang tanya dia, dia kata, aku melihat seorang lelaki yang mukanya bercahaya.
budi pekertinya amat baik, sopan santun tingkah lakunya. Dia pun cerita sifat Nabi, rambut ikal mayang, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, badan yang sedap, orang yang sederhana, mukanya bercahaya, cakap yang baik. Nabi SAW meminta sedikit minuman. Ummu Ma'bad kata tak ada apa pun rumah kami ni. Dia kata kambing pun kurus, tak ada susu dah. Apa Nabi SAW buat? Nabi tanya kat mana kambing? Kat belakang. Nabi pergi pegang kambing tu, pegang susu dia, dan diperah susu dia, dan akhirnya mereka mendapat susu yang banyak. Sehingga Ummu Ma'bad tu rasa terkejut. So Nabi tunjukkan mukjizat, dan selepas daripada tu Ummu Ma'bad masuk Islam. Okey, kali pertama jumpa Nabi, Ummu Ma'bad masuk Islam. Baik, kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanan dia lagi sehingga lebih kurang jarak 500 km, dan sampailah di Yathrib. Tempat pertama Nabi singgah adalah Masjid Quba. Nabi duduk dekat Masjid Quba ni selama 3 ke 4 hari. Kemudian Nabi berjalan pula. Nabi singgah di satu tempat, Nabi solat Jumaat. Nanti dekat Madinah nanti tuan-tuan akan dibawa. Kita nak daripada Masjid Nabawi nak pergi ke Masjid Quba. Dekat simpang, kalau tuan-tuan naik bagi, dekat simpang tu ada satu masjid sebelum Masjid Quba, warna putih juga. Masjid tu dinamakan dengan Masjid Al-Jum'ah, Masjid Jumaat. Masjid Jumaat itulah tempat permulaan solat Jumaat yang kali pertama dilakukan di tempat tersebut. Solat Jumaat kali pertama. Baik, dan akhirnya Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah, dan orang-orang Ansar menunggu baginda berada di sana, menunggu kedatangan. 3 hari dia bertunggu sehinggalah Nabi SAW tiba pada waktu tersebut. Baik, so waktu Nabi sampai, ada satu ucapan. Ucapan Nabi yang mana ucapan ini ucapan yang paling simple. Nabi sebut 4 perkara utama waktu mula-mula sampai di Masjid Nabawi. Apa Nabi kata? Ufshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa salatul lail wa nasuniyam tadkhulul jannatu bisalam. Sebarkan salam, jamu orang makan, hubungkan silaturahim, solat di tengah malam ketika orang sedang tidur, masuklah syurga dengan selamat sejahtera. Itulah ucapan sulung Nabi SAW ketika mula-mula sampai di bumi Madinah. Okey, kita selesai yang tu, nanti kita cerita pula apa yang berlaku ketika di Madinah nanti pada kuliah seterusnya. Tapi saya nak ambil sedikit saja pengajaran, kesimpulan daripada kisah hijrah kita. Kisah hijrah ni apa dia? Kita ni mungkin tak tinggalkan bumi Mekah, tapi kita mungkin akan tinggalkan bumi Mekah, Kita mungkin akan tinggalkan bumi Mekah. Bukan mungkin lagi dah, kita memang akan tinggalkan bumi Mekah. Tapi soalannya, apakah kita tinggalkan juga bersama-sama dengan kita meninggalkan bumi Mekah ini, iaitu maksiat dan dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin tidak mampu berjalan pergi ke Madinah, tapi sudahkah kita berjalan untuk ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita tak hijrah macam Nabi hijrah, tapi hijrah kita berjalan menuju kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hijrah kita. Dan hijrah ni bukan hanya sekadar peristiwa, tapi ia adalah cara hidup. Sebab tu Nabi kata, Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dan itulah hijrah kita. Maka kita ambil semangat hijrah ini, bukan kita berhijrah daripada Mekah nak ke Madinah, tapi kita berhijrah untuk melakukan, iaitu melakukan kebaikan dan untuk mengubah diri kita. Lebih-lebih lagi kita yang baru pulang daripada haji, mudah-mudahan haji ini menjadi momentum, titik permulaan perubahan pada diri, daripada yang tidak baik kepada yang baik, daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik, daripada yang dah baik dah kepada yang lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Dan itulah apa yang sepatutnya kita lakukan. Mudah-mudahan ada sesuatu benda yang kita bawa daripada bumi Mekah. Salah satunya adalah pengorbanan. Nak dapat syurga bukanlah satu benda yang senang, perlukan kepada pengorbanan. Yang kedua, untuk mencapai matlamat akhirat kita perlukan kepada strategi dan juga perancangan. Dan yang ketiganya adalah apa dia?
perlunya sahabat yang baik. Okay, so kita tulis 3 benda yang penting ni. Ni benda yang paling penting dalam peristiwa hijrah. So yang pertama apa dia? Apa dia kata tadi? Ha? Bukan. Untuk nak menjadikan hijrah kita ni berjaya, ada 3 elemen. Strategi. Okey, pengorbanan. Pengorbanan. Okey, yang kedua strategi lah kan? Strategi. Okey, perencanaan. Okey, baik. Yang ketiga apa dia? Ha? Macam mana kata yang elok sikit? Ha? Circle. Persekitaran lah. Persekitaran. Teman. Okey, sebab tu disebut. Okey, kita ambil satu-satu. Pengorbanan. Of course, orang nak jadi baik ni tak senang. Nak jadi baik, ya Allah. Macam-macam persoalan dan cabaran. Saya cerita saya dulu nakal yang semua nakal. Sampaikan mak saya ni kata 1 bulan Ramadan tu aku doa untuk kau seorang baik kau berubah. Alhamdulillah, bila start saya dah berubah sikit tu, saya pergi sambung belajar. Waktu sambung belajar tu dulunya saya peminat tegak heavy metal. Waktu tu ya Allah, dengar kat telinga awak main lagu goyang kepala. Orang boleh ingat kita fikir apa benda kecil. Lagu Sepultura and Track, apa namanya, Sonsdom Sepultura. Sepultura, lagu apa lagi, lagu Metallica tu dekat nak tidur boleh dengar Metallica. Okey, baik, so lagu-lagu hang keras macam itulah. So saya start tu saya tinggalkan benda tu. Tinggal sikit-sikit, tapi bila saya pergi ke Jordan mula-mula sekali, sampai saya ditempatkan di rumah orang yang minat benda yang sama. Dalam rumah ada gambar artis, ada gitar, rambut panjang, belajar syariah lah ni. Jadi bila saya tengok macam tu, saya kata tak boleh. Kalau saya duduk dengan mereka juga, maknanya saya akan kembali balik ke asal. So saya cakap dekat kakak saya tak nak duduk di sini. Saya nak pergi ke tempat yang tak ada orang Malaysia. Saya kata, pergi je, tak ada siapa nak hantar. Pilih-pilih dan Syria katanya tak ramai orang, dalam 30 orang. Saya pergi ke Syria, merentas pergi seorang umur 17 tahun waktu tu. Pergilah ke Syria. Di Syria itulah start permulaan. Kita dapat kawan yang baik, mula daripada kita malas. Lepas maghrib, tengok semua, mula-mula kita tak pernah kita pergi masjid. Waktu masuk waktu ni semua dia orang pakai jubah, keluar ke rumah. Gimana? Pergi masjid lah. Main jubah. Kita daripada tak pergi lah. Pergi jugalah, ambil baju pakai, mau pes dari kepala, pergi. Besok dia bawa pergi lagi, kita ikutlah. Setiap pergi mana-mana bawa buku, semua orang bawa buku. Dan duduk saja dia orang baca buku. Jadi dah dia orang baca buku. Kita waktu tu zaman bukan zaman handphone. Orang lain baca buku, takkan kita tak baca, kita pun carilah juga buku, pergi mana-mana bawa buku. Dalam poket ada nota. Tengok ada perkataan pelik kat dinding, semua cantik. Dan sekali kita terikut. Baik, lepas maghrib, semua senyap sunyi, semua buka masuk bilik. Kita pun buka TV. Bila buka TV tengok semua orang tak ada. Kita buka tekan je TV, semua orang belah orang masuk dalam bilik. Rupanya dia orang study. Akhirnya dia orang study, saya pun study lah juga. Okey, baik. Pukul 10 malam semua dia orang keluar. Dia orang akan bincangkan apa yang mereka baca tadi. Dan maknanya benda-benda hal macam tu, alhamdulillah Allah berikan saya, temukan saya bertemu dengan orang yang baik-baik. Maka automatik. Sebab tu disebut al-mar'u ala dini qalili. Seseorang berada pada agama orang yang dia kasih. Agama kita ni berduduk dengan orang, siapa dia kawan kita. Falyanzur ahadakum may yuqalilahu, lihat setiap orang siapa orang yang dia berkawan. Agama ni berada pada kawan kita. So kena tengoklah siapa kawan kita. Sungguh kalau kita jenis orang yang sebelum ni katakan tak salah, ada sahabat kita sebelum ni kemah 112 suka main golf. Di Madinah dah. Ada suka tak salah main golf. Tapi kalau circle main golf sampai sehingga kan kita akan, itulah klik kita. Geng main golf, geng kaki karaoke, geng bola, geng mancing. Kita akan cari siapa dia kawan kita, itulah kita. Jarang orang ni yang kita katakan dia
berlainan, bukan duduk, melainkan mempunyai minat yang sama. So kena cari orang yang minat yang sama dengan kita. So persekitaran teman perlu di-create. Sebab tu semalam kita cerita kuliah asar Nabi Musa AS, waktu Allah perintahkan dia pergi berdakwah kepada Fir'aun, dia minta apa dekat Allah? Dia minta dekat Allah, jadikan aku seorang teman, waj'al li waziran min ahli Harun aqi. Aku minta Harun dah jadi teman aku. Dia kata, apa tujuan dia minta Harun? Kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran, supaya bila dia jadi teman aku, kami banyak mengucapkan tasbih dan kami banyak ingat engkau. Maknanya cari kawan yang menjadikan kita ingat akhirat. So kena cari circle yang baik. Strategi dan perancangan ni kena dah buat sesuatu benda. Apa yang aku nak buat selepas daripada haji ni? Nak buat apa? Kalau belum mahir Al-Quran, cari guru mahir Al-Quran. Kalau kita belum belajar subjek-subjek tertentu, dua subjek yang bagi saya amat penting, dalami Al-Quran, dalami sunnah melalui hadis-hadis. Carilah ustaz-ustaz yang mengenalkan kita kepada sunnah Nabi. Kerana dua tempat ini tempat yang mendekatkan kita kepada sunnah. Sebab tu di awal dahulu ingat, saya tak tahu tapi tengok ramai dah lupa balik. Bumi ini bumi yang mengajar kita akan bukan kenal Nabi, bukan sekadar kenal nama, tapi kenal akan sunnahnya. Apa yang Nabi tinggalkan? Nabi bukan tinggalkan kat kita cerita dia, tengok tempat dia. Nabi, kalaulah tempat itu yang Nabi tinggal, pasti rumah Nabi tak akan diroboh. Dibiarkan supaya kita dapat pergi gosok rumah dia. Sebab tu Nabi sendiri sebut, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian dua benda saja. Ma in tamassaktum bihi ma la tadillu min ba'di. Kalau kamu pegang dengan dua benda ni, kamu takkan sesat. Al-Quran wa sunnati, Quran dengan sunnahku. Hadis yang lain, innal anbiya la yurisu dinaran wala dirhaman. Nabi-nabi ni dia tak tinggalkan rumah untuk kita tengok, pedang dia untuk kita ambil, baju dia untuk kita pergi gosok, ataupun capal dia untuk pergi letak kat atas kepala. Hari ni orang letak lambang capal kat atas kepala. Saya pun tak tahu apa tujuan ojek-ojek yang macam tu. Kita bukan nak cari kekuatan macam tu. Nabi sendiri kata, aku tak tinggalkan wang ringgit, tak tinggalkan harta, walakin yurisul ilm, tetapi aku meninggalkan ilmu kepada kamu. Maka ambil lah yang ni. So kena carilah balik, kena rancang kelas-kelas, kuliah-kuliah, siapa orang yang kita nak belajar, kenalkan kita dengan sunnah. So nak masuk syurga bukan satu benda yang susah, memerlukan pengorbanan, strategi dan perancangan, persekitaran dan juga teman. Inilah yang berlaku ketika peristiwa hijrah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah berikan petunjuk dan hidayah, dan Allah protect kita. So zikir pagi petang ni tujuan untuk Allah sentiasa protect kita. Nak jadikan Allah protect, jangan pisahkan diri dengan Al-Quran, dengan sunnah. InsyaAllah, InsyaAllah sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran. Baik, dalam ayat cerita tentang wa may yuhajir fi sabilillah, Allah kata siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid, dia akan bertemu dengan fi muraghaman, iaitu satu, dia akan dapat kebaikan yang Allah akan berikan kepada dia dan rasa kelapangan. Dan sungguh kita dah dapat penyucian dosa daripada haji. Tunggu untuk diisi saja pengisian dia, apa yang akan berlaku selepas daripada haji. Haji yang mabrur bukanlah ketika kat sini, tapi haji yang mabrur itu kesannya adalah setelah kita pulang ke tanah air nanti. Mudah-mudahan Allah akan berikan petunjuk pada kita dan berikan bantuan supaya kita kekal istiqamah, insya-Allah. Baik, ada apa soalan nak tanya? Belum kita tamat? Ada soalan tak? Nanti kita dah cerita hijrah. Maknanya lepas ni next kita dah sampai ke Madinah lah. So saya akan ceritakan siap-siap peristiwa di Madinah. Nanti sampai kat sana saya cerita dah lah. Semua dah tahu dah. Saya dah balik 30 bulan tu. So kita cerita siap-siap tentang Masjid Quba. Kita akan cerita tentang Masjid Nabawi, tentang Raudhah. Macam semalam yang orang duk kalut, macam mana ni ustaz ni nak buat ziarah wadah dekat Masjid Nabawi. So apa hukum ziarah wadah, kena buatkan ziarah wadah. Kalau buat ziarah wadah tu macam mana, nak pergi menghadap dekat kubah hijau tu kan kat tangan. So yang kita kena tahu. Ramai orang dia tak tahu, dia piduk sembah kubur lah pula jadinya. So kita nak buat, kita akan ceritakanlah nanti apa yang tuan-tuan patut buat dan tak patut buat ketika berada di Madinah nanti, insya-Allah. So kita dah selesai.
Pakej Mekah dah habis, so bakinya adalah pakej Madinah saja. So nanti lepas ni kita akan ceritakan tentang Madinah, insya-Allah. So barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa pengumuman? Tak ada. Pengumuman ikut saya tu. Aku dia kemana tanya nama enggak?